Oh, ni kedai dia. Aku merantau di negeri orang, beratur-batu dari kampung aku. Lening aku kerja memang doktor setempat, hidup pindah-randa. Ya bang. Abang datang dari mana bang? Jauh tu. Bang RM5. Saya nampak RM5 kat situ bang. Betul lah, saya tak tipu. Saya banyak anak bang. Sebab murah tu. Cakap muka ni muka penipu bulan puasa ni kok. Betul bang. Saya nak pergi ambil ni. Betul. Okey, confirm saya pergi ambil. Confirm. Kat luar tu banyak. Cukup ke ni bang? Kejap, saya nak ambil lagi. Okey, ambil lagi bang. Ambil lagi ya? Okey bang. Okey, ambil lagi. Saya kira dulu bang. Boleh. Banyaknya. Bang, dah. Dua je. Lupa anak jiran. Oh, anak jiran pun sekali. Okey, terima Lah, kasih. anak jiran 2. Okey, sebelah rumah tak beli dah. Tak yalah, cukup lah ni. Banyak dah ni. Okey, nanti saya kira bang. Confirm lah RM5. Confirm. Nak beli lagi ke tak nak ni? RM5 je ni. Anak jiran kiri, jiran kanan, atas, bawah. Lain kali aku datang bawa 2 bas ni boleh datang sini. Bang, cepatlah bang. Saya nak balik ni. Jiran udah tempoyak lagi ni. Okey, siap. 200 semua. Tak sampai 200 pun lagi. Ya bang, tak sampai 200. RM198.90. Ya Allah, murah bang. Saya rasa 300 ni saya ambil. Jimat banyak tu. Dah nambah pun RM5. Betul. RM5 tu saya percayalah kat abang. Tak percaya. Asal lagi 2 helai. Terbaik.